adalah sistem baku beli belah pintar yang menggunakan teknologi sensor rapid dan aplikasi mudah alih untuk membantu pelanggan membeli belah dengan lebih mudah dan pantas. Terdapat beberapa penyataan masalah. Antaranya ialah pembayaran mengambil masa yang lama. Kedua, kesesakan di kaunter. Ketiga, sukar untuk mengetahui jumlah perbelanjaan. Keempat, kesilapan pengibasan barang. Objektif untuk Smart Basket kami yang pertama ialah membantu pelanggan membeli belah dengan lebih cepat dan mudah. Kedua, membantu mengurangkan masa beratur di kaunter pembayaran. Ketiga, mengetahui jumlah perbelanjaan keseluruhan pada masa nyata. Yang keempat, meningkatkan kecekapan operasi dan pengalaman pelanggan di premis percitan. Nilai komersial. Yang pertama, meningkatkan kecekapan operasi dan yang kedua, mengurangkan kos operasi. Seterusnya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan akhir sekali, meningkatkan jualan. Seterusnya, impak Smart Basket. Yang pertama, menjimatkan masa pelanggan. Yang kedua, mengurangkan kos operasi. Yang ketiga, meningkatkan jualan. Akhir sekali, meningkatkan imej perniagaan. Keaslian Smart Basket terdiri daripada gabungan baku dan teknologi, imbas produk secara terus, paparan jumlah secara langsung dan pemilihan pembayaran fleksibel. Seterusnya, target audience. Target audience bagi Smart Basket kami terdiri daripada 3 golongan utama, iaitu pasar raya besar, pasar mini dan kedai sebenarkan serta pemilik perniagaan kunci. Saranan Smart Basket iaitu menyediakan latihan kepada pekerja, menginteraksikan sistem, menambah ciri keselamatan dan memperluaskan penggunaan Smart Basket. Cadangan pelaksanaan. Yang pertama, ambil Smart Basket. Pelanggan mengambil bakul pintar di pintu masuk. Yang kedua, pilih produk. Pelanggan memilih barang yang ingin dibeli. Yang ketiga, imbas QR kod produk. Imbas kod QR pada setiap produk menggunakan Smart Basket. Yang keempat pula, harga dan jumlah dikemaskini. Maklumat barang dan jumlah perbelanjaan dipaparkan secara automatik pada skrin. Yang terakhir,